So bila Anwar tak dapat 2/3 di parlimen, yang sebelum ni dia kata dia ada 150 lebih daripada 2/3 ahli parlimen. Maksudnya ada ahli-ahli parlimen kerajaan, ada ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan pun tak sokong Anwar Ibrahim dalam RUU ni, atau tak sokong RUU ni. Itu maksudnya. So semalam kemarin Anwar bawa, ataupun kerajaan lah, bawa RUU untuk limit term penggal Perdana Menteri ke 10 tahun. Sebelum kita cerita the merit of the RUU tu, kenapa dia tak lulus dan sebagainya, saya nak cerita sikit lah. So Anwar dengan geng-geng kerajaan ni tak dapat 2/3. So untuk change perlembagaan, untuk dapat limit term Perdana Menteri ni, kita kena tukar perlembagaan. So untuk tukar perlembagaan, kena ada 2/3 daripada ahli-ahli parlimen menyokong. So 2/3 daripada kita ada 222 ahli parlimen adalah 148 ahli parlimen. So semalam bila kita undi, kemarin lah, bila kita undi di parlimen, tak lepas rang undang-undang tu. So Anwar Ibrahim tak dapat 148, tak dapat 2/3. So sebelum ini kan kita ingat Anwar pun kata dia dapat 150 lah, 152 lah, 2/3 lah penyokong-penyokong kerajaan di parlimen. So sekarang ni the reality, barulah kita tahu di parlimen bila mengundi dia tak dapat 2/3 rupanya. So Anwar terbukti yang dia kata dapat 2/3 sokongan kepada kerajaan itu, bila ngundi di parlimen dia tak dapat 2/3. So rang undang-undang dia tu fail. Fail. So Anwar tak dapat 2/3. Dia dapat 146 je lah daripada 148. Lepas itu jawapan yang dibagi untuk cover dalam bahasa orang muda sekarang ini, cover line lah. Untuk cover lah kegagalan dia untuk menang RUU tu, macam-macam merepek lah. Tak usah dengar lah daripada orang kata justifikasi ataupun sembang walanon ni, orang tak tahu apa. Walanon yang dia punya yang dia panggil ceplos lah, apa ke benda. Memanglah dia tak kerti apa lah kan. Tak dengar lah itu. Tapi kita dengar alasan-alasan daripada penyokong ahli-ahli parlimen kerajaan tu sendiri. So bila Anwar tak dapat 2/3 di parlimen, yang sebelum ni dia kata dia ada 150 lebih daripada 2/3 ahli parlimen. Maksudnya ada ahli-ahli parlimen kerajaan, ada ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan pun tak sokong Anwar Ibrahim dalam RUU ni, atau tak sokong RUU ni. Itu maksudnya pembangkang memanglah apa-apa yang dibawa oleh kerajaan, mereka perlu semak imbang lah. So kebarangkalian yang tinggi, bukan kata semua pembangkang-bangkang, ada usul yang pembangkang sokong. Macam dulu saya ingat masa kerajaan bawa usul undi 18, so bipartisan sokong. Pembangkang pun sokong, kerajaan pun sokong. So bukan kerajaan pembangkang ni bangkang aja semua. Tapi kali ni bukan sekadar pembangkang tak sokong, kerajaan, ahli parlimen kerajaan pun tak sokong. Lepas tu alasan yang dibagi oleh ahli parlimen pembangkang ni kenapa dia tak hadir undi tu adalah, seorang kata tak sihat. Dia kata okeylah kan, tak sihat, bukanlah saya nak gelak ke apalah, tapi kalau kamu tak sihat, bulan-bulan puasa ni betul-betul tak sihat, saya doakan supaya kamu sihat lah. Tapi kalau kamu acah-acah atau menipu kata tak sihat, itu tak sepatutnya lah. Bila orang suruh kamu vote, janganlah tiba-tiba ambil MC, tiba-tiba tak boleh lah. Tapi kalau kamu tak sihat betul-betul, itu saya harap kamu sembuh lah ya. Dan seorang lagi, ada seorang tu saya dengar cerita daripada internet semalam, kata traffic jam. Kamu ingat ini apa benda ni? Kamu nak buat set appointment more dengan kawan kamu ke? On the way kadang-kadang ada orang Malaysia ni, biasalah bukan sekadar orang Malaysia, adalah kita ada setengah-setengah dia ni on the way, tapi on the way baru bangun tidur punya on the way. Itulah kadang-kadang ada yang tak ada disiplin. Tapi ini parlimen, bukannya macam kamu nak set baru on the way, lepas tu baru bangun, lepas tu pergi traffic jam. Mana ada orang ni, ini parlimen tau. Bukan kamu nak pergi jumpa siapa-siapa kamu punya cyber trooper ke apa benda. Ini alasan lewat kerana traffic jam ni. Apa punya alasan macam itu?
Dan satu lagi, siapa ketua whip daripada kerajaan ni, siapa ketua whip ni, memang ketua whip ni tak perform langsung lah. Ketua whip ni sepatutnya mendapatkan undi. Itu tugas hakiki dan tanggungjawab. Saya tak pasti siapa ketua whip daripada kerajaan ni. So saya pun tak tahulah ketua whip tu siapa. Tapi saya nak cakap pada ketua whip ni, dia tak perform langsung lah. Siapa ketua whip ni? Tapi dalam hal ini siapa? Azalina ke yang bertanggungjawab? Dia Menteri Undang-Undang, dia patut bawa lah benda ini, pastikan semua orang datang mengundi. Tapi kalau orang tu, biasalah dalam politik ke apa ke benda kan, kalau orang tu tak nak datang, dia tak nak datang, macam-macam alasan lah dia bagi ini. Tapi alasan traffic jam tu itu dah kira aduh macam mana lah. Kamu ingat ni apa di parlimen, tanggungjawab kamu untuk mengundi. Kalau tak mahu mengundi, cakaplah berkecuali. Tak mahu mengundi, tapi janganlah bagi alasan traffic jam dan sebagainya. So hakikatnya dia tak dapat 2/3. Dan keluarlah macam-macam penerangan ke alasan ke daripada penjilat-penjilat atau inilah penyokong-penyokong Anwar Ibrahim atau kerajaan ini yang kata, oh alah, kita dua undi je tak lepas, 2 undi je tak lepas. Dia bukan pasal 2 undi, 1 undi pun kamu kalah juga. Itu dia masalahnya. So kalau kamu kalah 1 undi, kalah lah. Dia bukan kira alah sikit aja, sikit lagi ni, 2 undi je, 3 undi, bukan kira macam tu. Dah kalah tu kalah lah. Itu dia punya jawapan dia. Kalau kamu berani, kamu buat semula, panggil balik usul tu semula. Kamu berani ke tidak? Semalam Menteri Komunikasi si Fahmi cakap apa? Dia kata, oh usul itu boleh dipanggil semula. Panggil lah semula, tengok kamu undi dapat ke tak 148. Ada ahli parlimen kamu sendiri tidak menyokong, dan ahli parlimen PKR pun saya dengar berapa orang ahli parlimen PKR dalam parti Perdana Menteri sendiri tidak sokong usul ini. So sebab itu kamu gagal. So tak payah ceritalah lah 2 undi je dah gagal. Tu gagal je lah. Kamu main, katakan kamu main sukan, kalah bola sepak, kamu kalah 1-0, alah kita kalah 1-0 aja. Dia bukan kira macam tu, dah kalah lah. Tak payahlah cakap 2 undi tu pula. Aduh, tak sihat lah, traffic jam lah, apa punya alasan macam tu. So ini adalah satu yang menunjukkan lah. So bila benda jadi macam ni, maka penyokong kerajaan ini tak faham. Dia tak boleh brain tau. Dia tak boleh brain. Kenapa patutnya usul ini patutnya dia orang terima lah. Sebab kononnya usul ini untuk mengehatkan atau melimitkan tempoh berkuasa Perdana Menteri kepada 10 tahun. Ini benda barang baik ni, kenapa ada orang tak terima? So mereka tak boleh brain. Dia tak boleh baca benda ni. So sebab tu saya cakap, dia pada walanon ni, dia orang ni baca politik kan. Dia baca kalau dia baca buku tu, dia baca sama ada summary aja ataupun dia baca 1 page. Lepas tu tapi dia pergi sembang macam dia dah baca 10 buku. Macam itulah. Kamu politik ni bukan lurus. Macam itu. Mereka ni pembaris ataupun dah selalu sangat apa yang kerajaan buat semua kamu jilat aja kan. Itu yang kamu tak faham. Dia punya helah ke apa dan sebagainya. Lepas tu dia bersoal, dia kata orang yang tak nak undi ataupun tak sokong benda ni tak faham baca usul. Habis tu yang ahli-ahli parlimen kerajaan itu atau ahli parlimen yang tak menyokong itu, kamu ingat mereka tak faham usul ke? Mereka bukan tak faham usul, mereka lebih faham usul sebab kerja dia untuk baca usul ini. Yang tak faham usulnya kamu. Mereka faham usul itu sampai mereka tahu asal usul itu. Kamu faham? Yang tak fahamnya kamu. So apa asal usul ini? Asal usul ini adalah niat lah. Apa persepsi ataupun apakah pandangan sama ada usul ini dibawa secara ikhlas ke tidak. So bila usul ini tak lulus, maksudnya kebanyakan ataupun in fact penyokong ataupun ahli-ahli parlimen kerajaan pun nampak bahawa Anwar Ibrahim bila bawa usul ini, DAP bila bawa usul ini, Azalina bila bawa usul ini, mereka ini nampak orang kata macam tak ikhlas lah. Apa ada udang di sebalik batu ke? Apa benda yang dia nak buat ini? Sebab itu usul ini tidak diluluskan. Ahli-ahli parlimen kerajaan sendiri tak lulus. So apa persepsinya? Nombor 1,
Saya nampak macam ni. Anwar sekarang ni dah masuk tahun ketiga, tahun keempat lah. Kita nak pilihan raya tak sampai lagi 2 tahun ataupun setahun lah ada orang kata kejap lagi kita akan bincang pilihan raya awal. So ini dah masuk tahun keempat. So pilihan raya perlu diadakan bila 5 tahun. Dia dah masuk last ni, tahun keempat. So patutnya itu lagi Anwar orang pressure dia kan untuk buat reformasi. Ada orang dia sendiri OPKR sendiri kata benda ni dah reform mati. Veteran otak reformasi pun tak percaya dah pada Anwar Ibrahim ni. Dia kata dia ni sembang aja, macam itulah lebih kurang. So dah masuk tahun keempat, tapi dia berpuluh tahun berjuang untuk reform. Yang kata dulu, hari ni kita menang macam-macam buatlah apa ke benda, esok ni semua berlaku. Dah 4 tahun tak jadi apa. So reform tu tak ada. So Anwar Ibrahim under pressure untuk provide some sort of reform. Dia kata nak buat reform rasuah lah apa ke benda lah, tapi bila kita suruh buat atas pendanaan politik, semua senyap aja. Lepas itu tiba-tiba ada banyak kes-kes yang melibatkan orang sekeliling dia yang terlibat dengan skandal itu, skandal ini, isu rasuah itu, isu salah guna kuasa ini dan sebagainya. Ini nampak. Lepas tu bila dia under pressure untuk reform, apa ke benda yang dia boleh bawa kononnya untuk menampakkan persepsi reform itu ada. Salah satu konon nak limit lah dia punya kuasa sebagai Perdana Menteri tu 10 tahun. Orang bukan tak faham usul itu. Kamu orang yang walanon di Ceplos ni yang tak faham asal usul-usul itu. So bila dia under pressure, ambil lah benda-benda yang dia boleh umum. So dia minta 10 tahun. Sebab apa? Pada saya nampak macam ni. Kan saya dah cakap, tak salah saya 2 minggu ke 3 minggu lepas saya dah cerita. Kamu tak, dia orang ni bukan kadang-kadang bila dia dengar dia selektif memory dia. Orang-orang penjilat Anwar Ibrahim ni, Amdab dan sebagainya. Saya dah cakap pasal benda ni. Dia minta 10 tahun. Nombor 1 sebab dia nak 10 tahun. Nombor 2 kan, dia dah tahu dah mungkin tak dapat kot lebih daripada 10 tahun. Macam mana nak dapat lebih daripada 10 tahun? Sekarang ni orang 5 tahun, sepenggal pun orang takkan bagi. So bila dia minta 10 tahun, katakan dia minta 2 penggal lah, limit itu 2 penggal atau 10 tahun. Saya baca rang undang-undang itu. So bila esok pergi kata pilihan raya, kan kita dah tahun keempat ni kan, tahun keempat pilihan raya akan diadakan dalam setahun lebih atau setahun lagi, ataupun dalam tempoh tahun ni pun boleh dibuat pilihan raya. So Anwar Ibrahim nombor 1 dia akan claim kredit lah, kata kita dah buatlah some reform, konon saya mengehadkan hak saya sendiri. Lepas tu esok orang tahu dia tahu orang tak suka dia, macam-macam benda yang dia buat lah mudarat kepada negara ini. Kita tengoklah sentimen rakyat terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim ni macam mana. Esok nak pergi pilihan raya, apa dia akan cakap? Orang-orang politik tahulah, ahli-ahli parlimen dalam dewan itu mereka bukan bodoh, mereka pun dah nampak, sebab itu dia tak undi. Anwar akan pergi cakap macam ni, dia akan minta 1 lagi penggal. Dia kata bagilah saya 1 lagi penggal. Alah, limit ni last lah. Itu biasalah orang politik. Siapa yang tak biasa dalam politik, yang politik buku je ke, yang teori-teori ni kan, yang profesor ke, academician ke, ada profesor bagus, ada academician bagus, ada penganalisis bagus, tapi yang penganalisis yang lurus buku ni kan, lurus bendul ni kan, mereka tak faham. Tapi ini bahasa biasa orang politik. Orang biasa ni, orang politik kata ketua bahagian Amdab, ketua bahagian PKR yang dah lama-lama tu, tanya orang politik, mereka pun tahu. Dia kata bagilah 1 penggal lagi, ni last lah. Tapi tak habis-habis dia punya last dia tu. Tapi Anwar Ibrahim dia tahu dia takkan lebih 10 tahun. And dia pun saya rasa dia nampak susah untuk dia menang, untuk orang bagi dia second term. Sebab first term dia 3-4 tahun pun dah kelang kabut. So esok pergi pilihan raya, dia akan cakap macam mana? Ada RU ni penggal terakhir saya lah, bagilah 1 lagi penggal. So kempen dia untuk kempen orang kesian lah bagi. Untuk orang kesiankan kamu, bagilah sepenggal lagi lah, ni penggal last. So tak cukup 5 tahun, ini dah lepas tu saya tak ada dah. Itu ayat biasa lah orang politik. So bila dibawa ke parlimen, orang-orang ahli parlimen, sebab itu mereka tak undi, sebab ini akan menjadi helah dan bahan kempen Anwar saja untuk dapat 1 lagi penggal. So sebab itu saya nak cakap pada walanon-walanon Ceplas,
yang nak komen politik sangat tapi tak faham politik ini. So ini saya nak cakap pada kamu lah, lain kali baca habis dulu lah sebelum komen. Kalau tidak kamu nampak, kamu ingat ahli-ahli parlimen yang tak undi tu bodoh ke? Dia dah nampak dah Anwar punya helah ni, dia tak bagilah. Buat apa nak bagi Anwar pula, kita bagi Anwar pula bahan kempen, kata oh bagilah satu penggal lagi ni last. Tak payahlah. Sebab orang bukan nak bagi kamu satu penggal lagi Anwar, orang tak nak bagi kamu langsung. Patutnya sekarang ni kamu letak jawatan. So macam-macam mudarat lah yang dibawa pada saya tengok. Reform kamu tak buat, reformasi jadi reformati. Janji-janji kamu dulu yang kamu kata hari ni menang, esok semua-semua kamu buat, dah 4 tahun lebih kamu tak buat-buat. So chances are you're not gonna do. Sebab benda yang kamu cakap dulu, kamu pusing, habis pusing lah. You know, U-turn habis semua. Dulu kata lain, sekarang kata lain. So there is no indication that you're gonna do what you promised before. So nak bagi kamu lagi satu penggal, tak payahlah. Lepas tu nak bagi lagi kamu tali untuk jadi bahan kempen, kata bagilah saya satu lagi penggal sebab ini penggal last saya ada limit 10 tahun. Tak boleh lah. Bukan kita nak bagi kamu satu lagi penggal, nak bagi kamu satu lagi bulan pun sebenarnya akan memudaratkan rakyat. Rakyat pun tahu apa dah kamu buat. Kejap lagi kita ceritalah pasal apa benda polisi-polisi atau keputusan-keputusan Anwar yang memudaratkan ini. Itu saya cakap. So kepada walanon-walanon yang masih tak faham kenapa tak dapat, nombor satu, ahli-ahli parlimen dalam yang tak bagi dia undi itu mereka bukan bodoh lah. Mereka bukan sekadar tahu usul itu, mereka tahu asal usul itu. Yang tak fahamnya kamu. So itulah sebabnya kita nak bagi Anwar ni tak payahlah untuk bagi dia konon-konon nak limit. And then saya ada tulis lah, benda ni dalam sejarah banyak berlaku. Kalau siapa yang suka membaca, bacalah sejarah sikit. Biasanya sebelum orang jadi diktator, dia akan minta benda-benda macam ni lah. Sebab itu saya quote dalam saya punya penulisan semalam, saya quote sejarah Rome, Julius Caesar. Julius Caesar dulu dia pernah buat benda macam ni. So sejarah Rome ni banyak, dia tak suka monarki, dia tak suka king. So dia depose dia punya king. Lepas itu dia create republic masa zaman Rome dulu. So dia tak suka kalau orang nak jadi emperor ke, nak jadi maharaja ke, nak jadi raja ke, dia tak suka. Tapi Julius Caesar dia nak pusatkan kuasa dia. So lepas dia menang perang lawan Pompey, dia menang. So dia balik. And then dia nak kuatkan kuasa dia pada ketika itu di Rome. So dia bercita-cita nak jadi raja lah. So dekat Rome ada 2 konsul. Tapi dia minta apa time tu? Dia minta jadi emperor dulu, imperator. Dalam tempoh berapa? 10 tahun dia cakap. Dia kata, oh tak apalah, benda ni tak lama, bukan untuk selama-lamanya, bagilah saya jadi emperor 10 tahun. Dia cakap. Lepas itu Senate pun lulus lah dia jadi emperor 10 tahun. Lepas tu bila dia dah dapat declaration untuk jadi emperor 10 tahun itu, dia dah dapat kuasa itu, katakan dalam kes Anwar Ibrahim dia dapat lagi lah satu penggal. Apa dia buat? Dia katakanlah kita bagi dia satu penggal lagi sebab kasih can lah. Dia 10 tahun aja. Masa zaman Julius Caesar dulu dia dah dapat 10 tahun. Lepas itu tak sampai setahun kot, dia declare himself emperor for life. So dia dapat kuasa emperor for 10 years itu, dia declare himself emperor for life. So itu adalah salah satu sebab kenapa Julius Caesar dibunuh. Sebab orang tak percaya dia. Itu siapa yang baca sejarah lah. Lepas itu zaman tak salah saya 2000 tahun lepas. Dan selepas itu, kalau siapa kaji sejarah pemimpin-pemimpin dan diktator-diktator dunia, itu yang dia buat dulu. Minta sikit dulu, dah dapat, lepas itu baru minta semua banyak. Macam dalam kes Anwar Ibrahim ni, apa yang saya rasa saya nampak ahli-ahli politik, ahli parlimen yang tak undi dia ternampak adalah dia minta limit 10 tahun sebab dia nak 10 tahun. Dia nak second term. Dia nak jadikan itu bahan kempen supaya untuk memujuk rakyat untuk bagi dia can lagi. Dulu kan dia ada kempen apa, ini kalilah. Kali ni kan dia buat lagi kempen ala last term je, last term bagi can lagi lah.
So masalahnya Anwar, rakyat dah nampak ini, ahli-ahli parlimen dalam dewan tu nampak ini. Yang tak nampaknya kamu punya ceplos-ceplos dengan kamu punya sabu trupa yang tak reti baca inilah. So tak apalah, saya cerita sikit lah supaya dia orang ni cerdik sikit lah tuan-tuan. Okey, itu pasal Anwar Ibrahim hilang majoriti dengan alasan ahli parlimen kajang merepek. So saya pergi cepat-cepat je lah tuan-tuan sebab sekejap